Hai semua dan selamat datang ke Kupas Ringkas. Pernah tak anda bersembang dengan seseorang, ayat dia memang tersusun cantik, nampak sempurna, tapi jauh di sudut hati, anda rasa macam, ada benda tak kena ni? Hari ni kita nak kupas pasal benda ni. Kita nak tengok satu titik pertemuan yang sangat luar biasa antara kebijaksanaan rohani zaman berzaman dengan psikologi komunikasi moden. Menarik kan? Jom kita mulakan. Okey. Jom kita selami topik ni. Asas perbincangan kita bermula dengan satu panduan yang cukup agung dari surah Al-Ahzab. Perhatikan betul-betul frasa kaulan sadida ni. Secara asasnya, ia menyeru kita untuk sentiasa menuturkan kata-kata yang menepati standard yang lurus. Tapi, apa sebenarnya maksud lurus tu? Secara ringkasnya, ia merujuk kepada komunikasi yang betul-betul jujur, telus dan tepat. Ia bukan sekadar nasihat biasa tau, tapi ini adalah gold standard macam mana kita patut berinteraksi dengan dunia sekeliling kita dengan penuh integriti. Baiklah, masuk ke bahagian pertama, komunikasi tanpa manipulasi. Bila kita cakap pasal komunikasi yang tulus lurus ni, ia sebenarnya menuntut sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada sekadar bagi fakta semata-mata. Bayangkan macam ni, anda jumpa seorang penjual kereta. Dia bagi tahu anda semua fakta hebat pasal enjin kereta tu, tapi dia senyap je pasal hakikat yang kereta tu sebenarnya pernah tenggelam banjir. Fakta yang dia sebut tu memang betul, tapi komunikasi tu tak lurus kan? Jadi, untuk betul-betul capai tahap kejujuran yang kita bincangkan tadi, kita kena buang terus 3 elemen bertoksik ni. Tiada manipulasi, sifat kepalsuan dan langsung tak ada niat nak perdaya pendengar. Komunikasi yang ikhlas hanya wujud bila 3 benda ni tak ada. Sekarang, kita beralih ke bahagian kedua, NLP dan keselarasan. Apa yang sangat menarik kan bila kita tengok konsep rohani tadi dari sudut pandang psikologi moden, terutamanya pakar pengatur caraan neurolinguistik atau NLP, mereka merujuk keadaan jujur ni dengan satu terma khas, congruence atau keselarasan. Maksudnya, wujudnya keharmonian mutlak antara apa yang bergelodak kat dalam diri kita dengan apa yang kita ekspresikan kat luar. Tak ada langsung percanggahan antara niat sebenar di hati dan apa yang kita tayangkan kepada dunia. Semuanya telus dan sejajar. Dan ini jelas menunjukkan betapa cantiknya proses psikologi kita direka bentuk. Tengok urutan ni. Bermula dengan apa yang kita fikir dalam minda, turun ke apa yang kita rasa dalam hati, dan akhirnya membuahkan apa yang diucapkan oleh lidah. Ketiga-tiga langkah ni wajib selaras. Kalau minda fikir lain, hati rasa benda lain, tapi mulut pula bermanis-manis susun ayat, secara teknikalnya kita dah gagal capai keselarasan psikologi ni. Inilah sebenarnya akar umbi yang ramai sangat terlepas pandang. Persoalannya, kenapa penjajaran 3 benda tadi kritikal sangat? Macam yang saya tanya awal tadi, pernah tak orang puji anda atau minta maaf, tapi naluri anda tiba-tiba berbunyi kuat bagi amaran? Anda tahu ada benda tak kena. Itu adalah sebab manusia ni, secara fitrahnya, dikurniakan satu radar biologi yang sangat peka terhadap ketidakselarasan. Kalau orang tu cakap berpujang ke mana sekalipun, bila ada pertembungan antara apa yang dia fikir, rasa dan ucap, deria dalaman kita automatik akan tangkap isyarat ketidakikhlasan tu. Kita secara semula jadi memang boleh bau kepalsuan. Ini membawa kita kepada bahagian ketiga, bahaya ketidakjujuran tersembunyi. Yang paling menarik tentang perkara ni adalah ia mendedahkan satu rahsia besar kenapa hubungan manusia boleh musnah. Selalu kan bila hubungan rosak, kita cepat sangat salahkan kata-kata yang kasar, suara tinggi atau ayat sentap sebagai punca utama. Memang lumrah macam tu, tapi realitinya pembunuh hubungan yang paling berbisa sebenarnya ketidakjujuran yang disembunyikan dengan licik. Ia ibarat duri di sebalik kelembutan. Kadang-kadang persahabatan tu hancur bukan sebab kita menengking, tapi sebab wujudnya kepalsuan yang dibalut kemas dengan nada yang sangat sopan. Ini adalah manipulasi emosi yang benar-benar memusnahkan kepercayaan bulat-bulat. Bila kita cantumkan kedua-dua dimensi ilmu ni, kita nampak satu kesinambungan yang sangat indah. Di satu pihak, Al-Quran meletakkan janji yang pasti bahawa kejujuran dan kelurusan berbahasa ni akan menjemput keberkatan. Manakala dari sudut sains pula, psikologi NLP mendemonstrasikan secara praktikal macam mana bahasa yang selaras ni sebenarnya mampu mempengaruhi emosi dan membina kepercayaan manusia yang sangat utuh. 2 bahasa berbeza, satu kerohanian, satu sains, tapi kedua-duanya mengajar satu kebenaran yang persis sama. Dan akhirnya, kita sampai ke bahagian keempat, refleksi hati yang jujur.
Selepas kita meneliti semua bukti dari kebijaksanaan suci dan mekanik psikologi ni, dibelah masa untuk kita pandang ke dalam diri kita sendiri. Jadi, saya nak tinggalkan satu cabaran untuk anda hari ini. Lepas ni, bila anda berinteraksi, tak kira dengan keluarga ke, kawan sekerja ke, cuba tanya diri sendiri. Adakah komunikasi kita benar-benar lahir daripada hati yang jujur? Pastikan tak ada niat tersembunyi, tak ada manipulasi. Sebab kadang-kala, kebenaran yang paling lantang adalah kebenaran yang langsung tak perlu dijeritkan. Faham ke faham?